inositol kepada mereka yang TTC ada masalah PCOS dan yang nak pregnant. So inositol ni sebenarnya dia boleh bantu improvekan you all punya kualiti telur. Okey, itu yang pertama. Kalau korang ambil inositol, tak kisah apa-apa brand, cuma yang bezanya dengan kita ni, kita ada 5 kombinasi dalam satu formulation, iaitu dah ada CoQ10, vitamin D dan sebagainya kan. Dan dia juga bantu regularkan cycle period anda kalau anda yang ambil inositol ni. Contoh kalau you all ada PCOS, ada masalah hormon imbalance, inositol ini menunjukkan daripada kajian dia sangat-sangat berkesan untuk mereka yang ada PCOS dan TTC. Kenapa? Sebab dia boleh meningkatkan kualiti telur anda dan kualiti sperma. Maksudnya suami pun boleh ambil juga dan bantu regularkan cycle period. Berapa ramai yang berjaya pregnant dengan inositol ni sebenarnya korang? Walaupun dia tak sempat lagi ambil ubat subuh. So, kenapa kita sangat macam promoting inositol kepada mereka yang TTC? Sebab dari